Oh, itu pasti Ama. Dia nak jemput kamu, Sula. Oh, saya tak nak awak balik rumah. Saya pun tak nak balik rumah, Bing. Jom menyorok. Ya! Hello, Ama. Hello, Sula sudah sedia untuk pulang? Ya. Oh, apa yang awak buat dengan monyet-monyet tu? Tadi mereka di Kasut sini. berkilau Sula. Mesti mereka ada berhampiran. Jumpa pun. Oh, Cari dalam almari. malangnya mereka tiada di sini. Saya buatkan spaghetti keju easy peasy kegemaran Sula. Jadi saya sendiri saja makannya semua. Saya suka! Spaghetti keju easy peasy! Oh, Sula. Sula, mari sini. Kecil-kecil. Oh, Bing, nakal betul awak ni. Baiklah, angkat tangan awak jika hari ini awak rasa seronok. Dan sekarang kekalkan tangan awak dan lambai selamat tinggal. Selamat tinggal. selamat jalan. Saya tak nak ucap selamat jalan. Saya tak nak ucap selamat tinggal. Baiklah, apa kata sedikit masa lagi? Yeay! Sementara kita semua kemas ruang tamu ni. Okey. Saya buat kiraan terbalik ketika kita semua kemas. Dan bila saya kira sampai kosong, sudah masanya untuk Sula pulang ke rumah. Sedia? 10 pickle lili. 9 pickle lili. Nah, Okey. 8 pickle lili. Flop. ya. 7 pickle lili. Oh, ini pun dia. Kasut saya. Mana satu 6 lagi? pickle lili. Dah jumpa. 5 pickle lili. Saya tak boleh pulang tanpa kasut berkilau saya. Dan 4 pickle lili. Oh, jom sorotnya. Ya! Kemudian kita tak perlu ucap selamat tinggal. Ya! Tak perlu ucap selamat tinggal. Ya! 3 pickle lili. Saya masih mengira. 2 pickle lili. 1 pickle lili. Dan kosong. Di mana awak sorok kasut Sula? Adakah ia dalam almari? Tak. Jika saya adalah kasut Sula, adakah saya di dalam bakul Dobby? Sula? Aha! Sekarang di mana satu lagi? Bing, awak tak sorokkan kasut berkilau Sula dalam mangkuk tandas, betul tak? Cepat, bangunlah. Alamak. Bing! Bing, Bunny, awak tahu peraturannya. Jika bukan air kecil, kertas atau air besar, awak tak boleh letak di dalam tu. Ya! Sekarang, kita basuh kasut kotor ni. Tapi saya tak nak Sula pulang ke rumah. Jadi saya sorok kasutnya dalam tu. Sekarang ia dah basah, Bing. Ayo, Sula. Kita cari sesuatu untuk awak pakai. Bing buat kasut saya basah. Ia akan kering, Sula. Bing, macam mana kamu buat kasut Sula basah? Saya sorok dalam mangkuk tandas. Tak berniat buatnya basah. Kamu sorok dalam mangkuk tandas? Saya tak nak ucap selamat tinggal. Tapi sekarang bukan lagi selamat tinggal. Sekarang tak selamat tinggal. Oh, tak selamat tinggal. Bing, kamu rasa kamu boleh ubahnya menjadi selamat tinggal semula? Oh. Maaf sebab saya buat kasut awak basah, Sula. Awak boleh pakai kasut boot saya sebagai ganti. Boot kuning takkan basah. Oh, awak sangat baik hati, Bing. Sula, awak nak cuba pakai? Okey. Saya nak pulang macam ni. Sangat lucu.
Awak boleh ambil kasut awak semula bila ia dah kering. Dan awak boleh ambil buat awak semula bila awak datang rumah saya. Boleh saya datang untuk bermain esok? Sudah tentu. Awak boleh datang bermain esok. Yeay! Okey. Selamat tinggal, Bing. Selamat tinggal. Selamat jalan, Ama. Selamat jalan, Sula. Selamat jalan, Sula. Selamat tinggal, Bing. Selamat jalan. Selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat tinggal. Sula datang bermain dan kami tak nak ucap selamat tinggal. Jadi kami sorok kasut berkilau dia. Dan saya sorok di dalam mangkuk tandas. Dan ia jadi basah dan jijik. Dan Sula berkata, ia bukan selamat tinggal. Ia tak selamat tinggal. Jadi, saya pinjamkan but kuning saya pada Sula. Kemudian, kami ucap selamat tinggal. Selamat tinggal! Selamat tinggal. Jika bukan air kecil atau air besar atau kertas, awak jangan masukkan dalam mangkuk tandas. Ucap selamat tinggal adalah gaya Bing. Selamat tinggal! Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Oink, oink. Jadi, bunyi macam awak semua nak buat bising hari ni. Baik semua. Flop, Ya. boleh awak bantu saya sekejap? Sudah tentu, Ama. Awak tunggu sini. Okey, buat bulatan. Yeay, masa untuk bulatan. Sekarang, okey. Siapa sudah bersedia untuk bermain muzik? Saya suka waktu muzik. Baiklah budak-budak bising, duduk sekarang. Duduk. Sekarang, ini lebih baik. Okey. Awak ambil dalam kotak ni, Flop. Baik. Yang ini untuk Bing. Oh. Oh, tengok. Oh, saya suka alat xylophone. Xylophone. Saya suka bila ia bunyi. Dalalalala-ding. Oh. Dalalalaling. Siapa pula, Ama? Saya. Oh, saya. Yang ini untuk Sula. Oh, alat tamborin. Oh, boleh saya cuba? Boleh jika saya dapat xylophone tu. Okey. Okey. Dan yang ini pula Giliran saya. untuk Pando. Oh, Wah. ya. Boleh saya dapat yang tu, Ama? Saya juga. Oh, tak. Sekarang giliran Pando dulu. Jangan risau. Lepas ni giliran kamu berdua pula. Okey. Okey, ayo kita bermain muzik. Ya. Okey. Apa kata bunyikan tamborin, Bing? Cat, 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 cat. Lelaki tamborin. Oh. Gadis xylophone. Ding, 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 ding. Lelaki pemain gendang. Pendo. Baik semua, sekarang kita tukar. Awak ambil yang ni. Saya suka Saya yang ambil ni. yang ni. Okey, Oh. Oh, ya. Oh. Giliran saya untuk dapat gendang. Tapi bunyi marakas pun sedap, Bing. Oh. Saya nak bermain gendang. Semua alat muzik ni bunyi sedap, Bing. dan bila dimain bersama, bunyinya sangat sedap. Ya. Okey. Main bersama. Main bersama. Oh. Oh. Main bersama. Main bersama. Kita seperti
giran. Okey, bunyinya sangat hebat. Okey, sekarang giliran saya, Sula. Belum lagi, Bing. Bing! Oh, Bing, awak rosakkannya. Oh. Dan awak patut tunggu. Boleh saya tengok? Maaf, Sula. Oh. Saya tak sengaja rosakkannya. Itu kemalangan. Saya tahu kamu tak sengaja rosakkannya. Awak boleh baikinya, Ama. Tak, Sula. Kita perlu bawanya ke kedai semula. Jadi, tak boleh bermain gendang lagi. Bing, sekarang saya tiada gendang untuk dimain. Awak boleh ambil ni. Okey. Terima kasih, Bing. bagus untuk kamu, Bing Bunny. Okey. Yeah. Ayo mula. Ya. Ya. Oh, tak boleh main gendang lagi. Ya. Kamu pasti, Bing? Ini macam mana? Ini cuma kotak. Ini bukan gendang. Bukan? Ini memang gendang. Bunyi sangat sedap. Saya ada gendang kotak yang Ya. besar. Dom, 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 dom. Oh. Bim buat gendang kotak. Boleh saya cuba? Ya, kita semua cuba sekali. Dan saya. Ya, Ama. Oh. Ya, Ama. Sekarang kita bermain muzik. Betul. Saya bermain muzik dengan Sula dan Pendo. Dan Pendo dapat gendang. Tapi saya nak main gendang. Kemudian giliran Sula pula. Dan saya perlu tunggu sekali lagi. Dan saya tak suka. Jadi saya cuba ambil gendang tu. Dan saya jatuh atasnya dan ia jadi kecung. Dan saya rosakkannya. Dan saya rasa teruk. Jadi saya minta maaf. Kemudian, saya membuat gendang kotak yang besar. Dan ia cukup besar untuk Sula dan Pendo dan saya bermain bersama. Membuat gendang kotak adalah gaya Bing. Boom, boom, boom. Sula, lukis di dinding adalah nakal. Tak mengapa, Ping. Saya minta Sula tolong saya untuk lukis mural yang cantik seluruh dinding ni. Saya sedang lukis langit. Oh, melukis. Saya lukis pokok yang besar. Kamu nak membantu, Bing? Oh, ya. Saya nak bantu. Saya sedang buat mural saya di sini. Awak buat awak punya di sana. Nah, pakai ni. Jadi, kamu nak mula lukis apa dengan berus tu? Saya nak lukis pelangi. Apa kata saya lukis rumput bawah pokok tu, Sula? Okey, ya. Bawah situ. Ups, hati-hati. Cat kamu banyak sangat, Bing. Ia boleh menitis. Oh. Kuning-kuning atas kepala saya. Saya perlu naik lebih tinggi. Kamu nak berdiri atas apa-apa? Boleh saya berdiri atat bangku tu? Boleh. Ini dia, Bing. Sekarang kamu boleh capai langit. Dadat. Hati-hati dengan berus tu. Bing. Ha. Cuba ni, supaya tak terlalu meleleh. Celup, lapnya. Itu dia, tak meleleh. Hei, si Arnab nakal. Bawa ke sini semula. Celup, Celup. lapnya. Oh, lapnya Bagus. sudah tak meleleh. Mural apa yang kita akan dapat? Pokok yang berpintal-pintal dan dengan semua warna-warna ni. Warna seterusnya, Bing. Merah. Jangan,
merah. Ini kan berus merah. Tengok, warna jingga. Sebab awak campurnya. Apa kata kamu guna berus merah tu? Baru warnanya tak bercampur. Ini berus merah. Jangan lupa, Bing. Celup. Celup, Lapnya. lapnya. Lihat. Tak meleleh. Bing, pokok saya. Awak buatnya jadi kotor, Bing. Oh, maaf Sula. Jangan. Sekarang jadi lebih kotor. Mari kita tarik bangku kamu ke sini supaya kamu tidak kotorkan lukisan Sula. Sekarang hijau. Oh, saya perlukan hijau untuk daun. Tapi saya perlukan hijau untuk pelangi saya. Bing, apa kata kamu beri Sula berus tu dan kamu guna yang ini? Celup, lapnya. Oh, ia masih meleleh. Dap, Dap. Hey. Dap, dap, dap. Bing, awak kotorkan pokok saya. Oh, Pelangi kamu menitis di merata tempat, Bing. Flor, pelangi saya jadi hujan. Oh, ya. Sudah jadi hodoh. Oh, Sula. Nampaknya pelangi Bing juga hujan atas kamu. Mari kita pergi bersihkan kamu, ya. Okey. Kenapa ia turun seperti hujan, Flor? Saya pun hairan. Oh, saya tak lapnya dulu. Ya. Saya buat pokok sulam meleleh. Meleleh. Dan berwarna-warni. Maaf, Sula. Saya tak sengaja buat pokok awak jadi meleleh. Ia sudah jadi tercampur dan hodoh. Dan berwarna-warni. Oh, tengok. Dari mana datangnya semua bunga-bunga cantik tu, ya? Mana? Saya tak nampak bunga. Oh, saya dah nampaknya. Lihat, Sula. Saya buat bunga. Oh, itu memang cantik. Oh, saya pun nak buat juga. Oh, bunga pelangi. Betul. Bunga pelangi. Dap. Dap. Selepas awak, Ama. Terima kasih, Flor. Bup, 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 bup. Bup. Oh, pokok awak dah cantik, Sula. Saya sangat suka. Dengan bunga pelangi yang cantik. Ya, kita jadikannya pokok pelangi. Ya sudah siap ke? Ya, sudah siap. Bagus untuk kamu, Bing Bani. Dan juga bagus untuk kamu, Sula. Hai, saya dan Sula melukis mural. Saya lukis pelangi yang sangat besar di langit. Dan saya buat dengan celup guna berus saya. Tapi saya lupa untuk lapnya. Jadi pelangi saya meleleh di atas pokok Sula. Dan itu buat dia rasa marah. Dan saya rasa teruk. Tapi bila kita tengok semula, tangan saya telah membuat bunga. Jadi kami buat lebih banyak bunga. Dan kami buatnya menjadi cantik. Melukis mural adalah gaya Bing. Bunga. Ayuh, Bing. Hello, Arlo. Hello. Ayuh, Sula. Oh, okey. Jumpa awak nanti. Selamat pagi. Hello, Paget. Hello. Kami nak membeli bola, Paget. Dan Flop ada senarai. Ya, perlu beli banyak-banyak barang. Oh, Bing, tengok. Oh, itu apa? Itu mesin kejutan baru saya. Oh, saya suka kejutan. Saya pun. Saya suka yang ni, Paget. Oh, awak tak nampak apa di dalam? Bing, sebab tu ia adalah kejutan. Oh, tengok yang warna biru tu. Ia nampak lucu. Oh, tengok yang warna perak tu. Oh, saya suka yang tu. Saya tak suka yang warna hijau tu. Yang tu.
Saya suka warna jingga tu. Saya nak dapatkan tu. Gadget, macam mana mainan ni keluar? Ya. Kamu perlu masukkan shilling dahulu. Kemudian kamu pusing ke pemegang ni dan mainan tu jatuh ke gelongso ni. Oh. Kamu buka penutup ni dan keluarlah kejutan. Saya nak dapatkan yang warna jingga. Oh ya, Bing. Kamu mungkin dapat yang jingga atau kamu mungkin dapat yang lain pula. Kamu tak dapat pastikan. Kalau kamu sentiasa dapat mainan yang kamu nak, kejutannya tak ada. Betul tak? Betul? Ya. Flop, boleh saya dapatkan shilling untuk mesin tu? Boleh? Oh, saya pun nak juga. Boleh, Flop? Baik. Boleh. Okey. Tapi kena beli barang keperluan dulu. Lebih cepat kamu selesai beli barang, lebih cepat kamu boleh dapat kejutan dari mesin kejutan. Ya. Mari, Bing. Mari kita beli bola dengan cepat. Ya. Okey. Dah sedia? Ya. Baik. Ini yang kita perlukan. Susu. Oh, saya tahu. Cepat. Itu pun Oh, dia. itu pun dia. Ya. Tahniah, Bing. Kemudian ubat gigi. Ya. Ya, di sini. Saya dah jumpa. Kemudian tisu tandas. Ini tisu tandas. Tisu tandas. Ya. Dan pisau. Oh. Pisang. Terima kasih. Dan itu adalah semua. Oh, dah selesai. Itu adalah urusan membeli belah paling panas saya pernah tengok. Betul. Boleh kita dapat shilling sekarang? Boleh, Flop. Okey. Kita akan dapat kejutan. Ini satu untuk kamu Terima dan kasih, satu Flop. untuk kamu. Terima kasih, Flop. Kita akan dapat kejutan, Bing. Oh, saya nak yang warna jingga. Saya nak yang warna perak. Baiklah, masukkan shilling awak. Okey. Oh, Perak. tengok. Ia turun sulah. Perak. Oh. Pada sumber. Baik, awak dapat apa? Perak. Tengok, Bing. Saya dapat badak sumber perak. Tengok, Flop. Saya dapat badak sumber perak. Bertuah, Sula. Kamu dapat apa yang kamu nak. Oh, kamu memang bertuah. Okey, Bing. Giliran kamu pula. Sedia? Sedia, Bing? Ya, saya nak dapatkan yang warna jingga. Ya, mungkin kamu akan dapat, Bing. Kita tengok. Tolong. Jingga. Wah. Tolonglah. Tidak. Apa yang awak dapat, Bing? Tunjuklah. Oh, Bing, awak dapat yang warna hijau. Oh, sayang. Saya tak nak yang ni. Kadang-kala kamu dapat yang kamu nak, kadang-kala tidak. Tapi saya nak yang warna jingga, Flop. Ya. Tapi, ia hampir secantik dengan yang warna jingga itu, Bing. Oh. Mesin kejutan ni selalu beri kamu kejutan. Walaupun bukan mainan itu yang kamu mahukan. Saya tak nak yang ni. Oh, Kecing. Tengok, saya punya berpusing. ya. Ia tak boleh buat. Saya punya tak boleh pusing. Oh, itu sangat hebat. Ia melantun. Awak dapat tak? Ya. Oh, ia mudah melantun. Dan ia ada mata. Dan itu memang satu kejutan. Tengok, ia mempunyai spring. Kita tengok kalau saya punya pun boleh melantun. Tak mengapa, saya punya tak boleh melantun. Tapi ia boleh berpusing. Boing. Saya tak tahu ada mainan macam tu dalam mesin kejutan. Boing. Oh, Dan ia semakin tinggi. ya. Betul. Tengok, Sula. Ia naik sangat tinggi. Hai. Kami jumpa mesin kejutan. Dan Flop beri saya dan Sula shilling. Sula dapat mainan berwarna perak.
Dan itu yang dia nak. Tapi saya tak dapat mainan warna jingga yang saya nak. Sebaliknya, saya dapat yang ni. Dan saya sangat sedih. Kemudian, ia melantun ke atas dengan sangat tinggi. Dan ia juga mempunyai mata. Dan itu adalah kejutan. Kadang-kadang, awak tak dapat apa yang awak nak. Tapi ia tetap adalah kejutan. Kejutan? Kadang-kadang ia adalah gaya Bing. Oh, boy. Hop. Boy. Flop! Saya nampak satu. Saya nampak bunga api. Oh, di mana? Boleh tunjuk pada saya, Bing? Di sana. Ia bukanlah bunga api yang besar. Oh, ya. Sebab itu ialah kapal terbang. Betul lah, itu kapal terbang. Miau. Miau. Tiada bunga api lagi sekarang, Bing. Saya akan buat bunyi letupan roket yang sangat kuat. Whoosh! Bang! Sangat kuat. Janganlah takut, Flop. Oh. Boleh kita keluar, Flop? Ia mungkin terlalu kuat di luar, Bing. Sula dan Ama. Hello, Bing. Saya ni. Hai, Sula. Hello, Bing. Saya ni. Hello, Sula. Apa? Hello, Bing. Sula tak boleh dengar kamu. Tengok, Bing. Penutup telinga saya buat semuanya senyap. Semuanya kecuali Sula. Kenapa awak nak semuanya senyap, Sula? Apa? Kenapa awak nak semuanya senyap? Apa? Beritahu, Bing, kenapa kamu pakai penutup telinga, Sula? Saya tak suka bunyi bunga api yang kuat, Bing. Penutup telinga saya buat semuanya senyap. Cubalah. Perlahan. Kuat. Perlahan. Kuat. Perlahan. Kuat. Oh, saya suka benda ni. Itu saya punya, Bing. Bunga api! Tengok, Bing. Itu mungkin letupan roket yang sangat kuat. Di mana? Di mana? Di sana. Tengok. Di atas pokok. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Mari kita keluar, Flop. Jangan buka pintu itu, Bing. Awak akan biar bunyi bising masuk. Tapi saya nak tengok roket. Tak boleh, Bing. Ia menakutkan. Saya tak takut. Awak tak ada penutup telinga. Tidak. Ya. Tidak. Baiklah, pembuat bising semua. Saya nak penutup telinga sekarang. Mari kita keluar. Saya pula nak duduk di tempat yang senyap. Idea yang bagus, Sula. Saya temankan kamu. Baiklah, mari pergi. Wush! Itu agak kuat. Awak tak apa-apa, Bing? Ya. Wih, saya suka yang tu. Semuanya dah tamat ke, Flop? Mari kita tunggu, Bing. Mungkin masih ada lagi satu. Tengok! Bing! Bing! Awak tak apa-apa, Bing? Ada letupan yang kuat tadi. Bing perlu sedikit kesenyapan. Terlalu kuat. Kesian, Bing. Hentikan ia, Flop. Saya tak rasa saya boleh, Bing. Tapi mungkin kita boleh perlahankannya.
Jangan risau, Bing. Semuanya senyap di sini. Arnab itu perlukan penutup telinga, Sula. Oh. Yang besar dah datang. Mari cuba yang ini. Telinga. Semuanya dah jadi senyap. Bing, berfungsi tak? Apa? Oh, ya. Rasanya penutup telinga tu berfungsi. Betul tu. Wow. Bing, tengok. Bing. Apa? Jangan takut, Bing. Pergilah, Bing. Itu satu roket yang besar. Tapi tak terlalu kuat. Baguslah macam tu, Bing Pani. Hai, saya nak tengok roket yang sangat kuat meletup. Bunyi piau. Sula pakai penutup telinga sebab dia takut bunyi letupan. Saya tak takut, jadi saya keluar. Kemudian, roket yang sangat kuat meletup. Bang! Dah bunyi terlalu kuat itu buat saya takut. Jadi, Flo buatkan sarung telinga istimewa. Awak tak boleh hentikan letupan, tapi awak boleh buatkan ia perlahan. Bunga api masih menjadi gaya Bing. Tapi cuma kalau ia perlahan. Perlukan bantuan, Bing? Ya, tolong saya, Flo. Nak letak mana? Di sini. Di rumah saya. Masuk, Flo. Sangat selesa. Oh, itu Sula, Koko dan Charlie. Saya nak menyuruh. Sedia? Ya. Hello, Flo. Hai, Koko. Hello, Sula. Hello, Charlie. Hari ini kamu ceria. Dia tak sabar nak turun dari kereta sorong ni. Mana Bing? Bing, di mana awak? Saya di sini, dalam rumah saya. Oh, boleh saya masuk, Bing? Ini seperti permainan serigala besar. Yang tu saya suka. Oh, saya tahu permainan tu. Bing kecil, Bing kecil. Boleh saya masuk? Tak boleh serigala besar. Awak tak boleh masuk. Jadi, kami akan sedut, kami akan sedut dan kami akan hembus masuk ke rumah awak. Tak boleh. Ini adalah rumah batu. Dan ia sangat kuat. Oh, jom kita semua bermain serigala besar. Itu idea yang bagus, Sula. Oh, boleh saya jadi serigala besar? Okey, Sula, awak masuk ke rumah jerami. Mari, Charlie. Okey. Dan saya berada di rumah kayu. Dan saya serigala besar. Jahat. Awak perlu jadi lebih menakutkan dari itu, Bing. Itu dah bagus. Oh, Charlie. Charlie juga ingin bermain. Dia boleh jadi apa? Charlie boleh duduk situ, dalam rumah batu. Ya. Oh, saya tahu. Ini adalah Woofy. Memang betul. Betul, ya? Bing. Baik, biar saya bantu. Sula, awak perlu bina rumah jerami awak. Oh, ya. Sula, ini boleh jadi rumah jerami yang baik. Oh, ya. Terima kasih, Flop. Sula kecil. Boleh saya masuk? Tak boleh serigala besar. Awak tak boleh masuk. Jadi saya akan sedut. Dan saya akan sedut. Dan saya akan hembus masuk rumah awak. Serigala jahat! Datang nak tangkap saya! Saya akan tangkap awak, Sula. Tolong saya! Cepat! Sula kecil! Masuk rumah kayu saya! Tolong saya, Koko kecil! Tolong saya! Koko kecil, Sula kecil.
Biar saya masuk. Tidak. Serigala besar, awak tak boleh masuk. Awak tak boleh Jadi masuk. saya akan sedut dan saya sedut dan saya akan hentas masuk rumah awak. Serigala besar nak kejar kami. Serigala besar nak kejar kami. Oh, giliran kita pula, Charlie. Mari. Ke dalam rumah batu. Oh, Charlie, mari. Lihat ni. Cepat, Sula kecil. Okey, kakak kecil. Dia datang nak tangkap kami. Dia sangat menakutkan. Charlie kecil, Koko kecil, beri saya masuk. Tidak. Serigala besar, awak tak boleh masuk. Jadi saya akan sedut dan saya akan hentas masuk rumah awak. Ini rumah batu. Ingat tak? Serigala tak dapat masuk rumah ini, Bing. Tapi saya nak masuk dalam. Tidak, serigala jahat. Awak tak boleh masuk. Oh. Tapi saya yang bina rumah tu. Bing, ini peraturan permainan. Tolong benarkan saya masuk. Tidak, serigala besar. Awak tak boleh masuk. Oh, tapi ini rumah saya. Bing. Saya dah tak nak main lagi. Kenapa, Bing? Saya dah tak nak jadi serigala besar lagi. Saya nak bersama semua orang dalam tu. Kita cuma main permainan saja, Bing. Sekarang tak ada siapa boleh masuk rumah batu tu lagi. Oh. Maaf, Sula. Maaf, Koko. Bukan sengaja saya nak rosakkan permainan ni. Jangan risau, Bing. Ini bukan perkara besar. Kita boleh bina rumah kamu semula. Jom kita bermain semula. Kali ni awak boleh masuk dalam rumah batu, Bing. Saya rasa Charlie nak jadi serigala besar. Ya, dia bunyi seperti serigala. Nah, sekarang awak cari si serigala besar. Awak nampak serupa seperti serigala, Charlie. Cuba mengaum, Charlie. Seperti ini. Hati-hati, serigala dah datang. Serigala sudah datang. Hai, kami bermain serigala besar. Dan saya tiup rumah jerami. Dan saya tiup rumah kayu. Kemudian, saya tak dapat masuk rumah batu. Sebab saya yang jadi serigala besar. Tapi saya yang buat rumah tu. Dan saya tak nak berada di luar rumah saya sendiri. Jadi saya marah dan saya hancurkan rumah tu. Dan ia merosakkan permainan tu untuk semua orang. Kalau awak nak ubah permainan tu, awak boleh minta. Sebab mungkin orang lain pula nak jadi serigala besar tu. Membina rumah adalah gaya Bing. Dan awak tak boleh masuk. Kamu bina apa, Bing? Menara setinggi saya. Setinggi kamu, jadi perlukan bongkah yang lebih. Hello, Flop. Hello, Coco. Hello, Charlie. Saya ada pen baru dalam beg saya dan semuanya berkilau. Saya ada semua warna dan yang paling saya suka adalah pen ungu. Nak saya tunjuk? Oh, apa tu, Bing? Ini bongkah. Oh, saya ingat semua ni. Masa saya kecil ni saya punya. Oh, boleh saya main? Tapi saya perlukan untuk menara saya. Oh. Tak cukup bongkah untuk dikongsi? Ambil ni, Bing, untuk menara kamu. Terima kasih, Flop. Saya nak buat pelangi dan saya nak mulakan dengan ungu yang cantik. Ungu adalah kegemaran saya. Hampir sama tinggi dengan awak, Flop. Hampir sama tinggi dengan saya tak? Belum lagi. Perlu tambah lagi. Dan biru tua. Ungu dan biru tua, biru hijau dan kuning terang. Itulah turutannya, inilah pelangi saya. Nah. Oh. Menara ni semakin bergoyang. Sama tinggi dengan saya tak? Hampir sama tinggi. Biru, hijau, kuning.
Jangan kunyah, Charlie. Bongkah untuk dibina, bukan untuk makan. Peekaboo. Belum giliran merah lagi. Merah adalah terakhir dalam pelangi saya. Jingga belum masuk lagi. Warna jingga dan merah, pelangi atas kepala. Itulah turutannya, turutan pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru tua, ungu. Sekarang pula Satu lagi bongkah baru sama tinggi dengan kamu, Bing. cuma satu lagi. Yang tinggal adalah warna merah. Mana hilang warna merah? Ada pada Charlie. Jangan kunyah, Charlie. Oh, ini dia. Lepaskan, Charlie. Nah, awak ambillah ni. Saya perlukan bongkah merah untuk pelangi saya. Tapi saya perlukan untuk menara saya. Dia tak nak lepas. Dia tak nak lepaskan. Melainkan awak buat dia ketawa. Tengok, Charlie. Itulah turutannya, turutan pelangi saya. Bukan macam tu. Charlie. Bu. Charlie memang suka peekaboo, Bing. Tapi jika kamu nak bongkah kamu, kita perlu sesuatu boleh buat dia ketawa besar. Saya tahu ada satu benda yang selalu buat Charlie ketawa. Tengok, Charlie. Charlie, tengok. Alahai. Oh, menara saya. Ia belum siap lagi. Ia hampir setinggi saya. Tapi awak jatuhkannya. Tapi berkesan. Kita dah dapat. Dan pelangi saya dah siap. Hei, awak jatuhkan menara saya. Awak rosakkan turutannya. Koko. Sekarang saya perlu susunkan semula. Saya ingat kita bermain dengan bongkah ini, bukan bergaduh. Saya sedang membuat pelangi. Ya, jadi saya sedang bina menara. Betul. Apa kata bina sama-sama? Tapi tak boleh bina pelangi dan juga menara, Flop. Bongkah tak cukup. Kamu pasti? Apa kata bina menara baru sama-sama? Oh, kita boleh bina menara pelangi. Bagus idea tu, Koko. Tengok, Bing. Letak ungu di sini. Biru tua pula di sini. Letak bongkah awak pula, Bing. Ini bukan menara saya, Flop. Ya, belum lagi. Biru pula, seperti di pelangi. Saya tahu, hijau pula. Kemudian kuning. Kuning. Jingga. Jingga. Satu lagi bongkah. Dan merah. Ini satu pelangi yang sempurna. Tengok, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru tua dan ungu. Tengok, Flop. Menara kita sama tinggi dengan saya. Bagus, Bing Bunny. Ia satu menara pelangi yang sangat cantik. Charlie nak bongkar merah semula. Mari, Charlie. Kita buat semula. Ulang. Hai, saya bina menara. Hampir sama tinggi dengan saya. Ia sangat tinggi. Kemudian, Koko jatuhkannya. Dan saya rasa marah. Jadi, saya rosakkan turutan bongkah Koko. Kemudian, Koko pula marah. Kemudian, kami bina menara pelangi bersama. Dan kami sama-sama jatuhkannya. Memang seronok. Saya suka menara saya. Tetapi lebih seronok bina menara pelangi dengan Koko. Main sama-sama adalah gaya Bing. Ayo, bina lagi. Hello, Paget. Hai, Paget. Hello, Bing. Kenapa tergesa-gesa? Saya ada duit. Flop cakap saya boleh beli mainan baru. Oh. Saya boleh pilih yang mana saya suka. Betul, Flop? Betul. Duit kamu cukup untuk satu mainan. Jadi pastikan kamu pilih dengan betul.
Oh. Ini salad. Saya suka yang ni. Cakap. Oh. Ini dia. Mungkin ia lebih sesuai di lantai, Bing. Oh. Oh. Jaga. Saya pilih mainan ni, Flo. Campur dengan mainan kamu di rumah. Oh, ya. Saya sudah ada mainan salad. Kamu nak tengok mainan yang lain? Ya. Lori. Sama seperti Pendo punya. Oh. Ya, sama. Oh, ia bunyi bip bip. Oh. Dan ia bunyi Saya pilih yang ni, Flo. Okey. Nak saya bungkuskan untuk kamu, Bing? Ya, terima kasih. Oh, pesawat. Oh, ya, pesawat laut. Lihat, juruterbang keluar dan kipasnya berputar. Dan ia Saya pasti pilih yang ini, Flo. Pilihan baik, Bing. Iya, dan kamu sentiasa boleh bermain truk Pendo. Ya. Ya. Di sini? Oh, itu van berkemah, Bing. Oh, sebuah van berkemah. Oh, ya. Dan lihat, jika kamu buka depan, pemandunya keluar. Oh. Tengok. Saya suka yang ni. Oh, saya sangat-sangat pasti pilih yang ni, Flo. Kamu pasti, Bing? Ya. Nak saya letak pesawat laut ni semula? Ya. Saya suka van camping ni, Flo. Ya. Biar saya bungkuskan. Sula. Hello, Bing. Hello semua. Hello, Emma. Hai. Wah. Sibuk betul di sini. Saya ada sedikit duit, Bing. Saya pun. Saya pilih mainan baru. Mari, Ama. Saya pun nak pilih mainan baru. Okey, Sula. Ini semua duit saya, Paget. Terima kasih. Dan ini baki kamu, Bing. Terima kasih, Paget. Selamat tinggal, Bing. Bergembira. Baiklah. Boleh kita pergi bermain-mainan baru saya, Flo? Baiklah. Jom pergi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya ada di luar, Sula. Okey. Kenapa, Bing? Saya rasa saya nak pilih pesawat tadi. Oh. Kita boleh tanya Paget sama ada boleh tukar ataupun tidak, Bing? Ya, marilah. Oh, kamu lagi, Bing? Saya berubah fikiran saya lagi. Boleh tak, Paget? Sudah tentu. Oh, terima kasih, Paget. Mari, Flo. Flo, ia di mana? Mana pesawat laut tadi? Oh, saya tak tahu. Tadi ada di sini kan, Bing? Dah tiada. Mungkin Paget tahu ia di mana. Bing, tengok saya beli apa. Oh, tidak. Tapi itu pesawat laut saya. Bukan, Bing. Ini pesawat saya. Saya baru saja pilih. Tapi saya nak ubah fikiran saya. Saya nak pilih yang tu. Kamu pilih van berkemah tadi, Bing. Dan kamu suka yang itu. Oh, Ya. saya tak nampak van berkemah tu tadi. Oh, ia kuning dan merah jambu. Dan ada pemandu di dalamnya. Dan ia boleh buka. Tengok. Boleh saya bermain dengannya, Bing? Ya, nah. Okey, awak boleh bermain dengan ni. Oh, terima kasih, Sula. Nia. Oh.
Hello, juru terbang. Saya lebih suka van berkemah ni, Saya Bing. lebih suka pesawat ni. Nampaknya kamu berdua perlu tukar mainan. Awak ambil van berkemah tu, Sula, dan saya ambil pesawat laut. Dan kita boleh bermain bersama. Bagus untuk kamu, Bing, Bunny. Dan bagus untuk kamu juga, Sula. Saya nak beli mainan baru. Tapi saya hanya boleh pilih satu. Dan ada sangat banyak mainan, dah susah nak pilih. Saya pilih van berkemah, kemudian saya teringat pesawat laut. Dan sebaliknya, saya nak mainan tu. Tapi Sula dah pilih mainan tu. Dan saya sedih. Kemudian, kami bertukar. Dan saya dapat pesawat laut tu. Memilih mainan adalah gaya Bing. Dan saya masih suka van berkemah Sula. Oh, raspberry. Nah, cuba satu, Bing. Terima kasih, Flop. Memang sangat sedap. Saya nak penuh-penuh sampai atas. Boleh awak penuhkan dengan cepat, Flop? Saya tak boleh, Bing. Ia akan ambil masa. Oh, itu Jili. Boleh belikan saya aiskrim, Flop? Boleh? Boleh. Hari ini sesuai untuk makan aiskrim. Mari. Hello, Jili. Oh, hello, Bing. Hello, Flop. Hello. Kami gembira dapat jumpa awak hari ini. Hello, Popsi. Jadi, apa yang kamu pilih untuk hari yang sangat panas ni? Oh, oren. Itu saya suka. Sangat sedap. Oh, yang hijau tu apa? Itu perisa lemon dan limau. Oh. Dan yang ini adalah perisa anggur hitam. Saya nak pilih yang berperisa buah oren yang sangat sedap. Pilihan yang baik, Bing. Minta 2 aiskrim perisa oren. Ini aiskrim kamu. Dan jangan lupa, jilatnya cepat sebelum ia menitis. Baiklah. Terima kasih, Jili. Nikmatinya, Bing. Jumpa lagi. Baiklah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Popsi. Oh, hello. Jadi hari ini apa pilihan kamu? Masih belum penuh lagi, Flop. Ya, belum lagi. Apa kata kita cari tempat untuk berteduh dan kita makan aiskrim sementara menunggu. Okey. Oh, jilatnya cepat sebelum ia menitis. Betul. Bunyi apa? Air tu terpecik, Flop. Oh, saya pun dengar. Mari lihat. Oh, ada katak. Hello, katak. Katak? Dia pasti rasa panas macam kita. Ya, dan dia mahu berendam di dalam air. Oh, Flop. Ia tak suka. Ia mahu keluar. Cepat, katak. Lompat. Mungkin ia perlukan bantuan kita. Jangan risau, katak. Kami akan bantu awak. Boleh seceduknya? Idea yang bagus. Kita letak aiskrim ni dulu. Ini dia, katak. Hati-hati, Bing, supaya katak tu tak cedera. Okey. Mari, katak. Ia berenang pergi. Oh, di sini, Bing. Cuba lagi. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Ia berenang pergi. Mungkin katak ni takut, Bing. Jika kamu pegang baldi tu dengan tenang, mungkin dia akan datang pada kamu. Dengan tenang. Arah sini, katak. Sudah berjaya. Flop, ia di dalam baldi. Syabas, Bing. Mari, biar saya bantu. Perlahan-lahan, perlahan-lahan. Baik, kita letak katak di tempat teduh. Perlahan-lahan. Pergi si katak. Selamat Bagus. tinggal, katak. Oh, saya berjaya. Saya bantu katak. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Masa untuk aiskrim, Flop. Nyam, nyam, nyam. Oh. Aiskrim saya. Oh, tidak.
Apa jadi, Flop? Semuanya dah hilang. Ya, ia sudah cair, Bing. Aiskrim perlu kekal sejuk berais. Ketika kita sedang bantu katak tadi, matahari cairkan aiskrim kita. Saya nak aiskrim saya. Saya tahu. Saya pun nak aiskrim saya. Boleh kita beli aiskrim yang baru? Oh, rasanya tidak, Bing. Rasanya Jilly dah pergi. Mari kita lihat apa ada di dalam. Okey. Macam mana dengan raspberry yang berjus? Oh, saya suka raspberry. Tapi ia tak berais, Flop. Jadi, kita ada ais, Bing. Dan raspberry. Flop, boleh kita campurnya bersama? Idea yang bagus. Brenda! Brenda si pengisar. Pengisar makanan yang hebat. Pengisar makanan yang hebat. Okey. Raspberry? Ya. Oh, bagus. Yum. Ais pula, Flop? Ya. Oh, boleh saya buat kelajuan tinggi? Cuma perlukan kelajuan rendah, Bing. Okey. Ayo, mula. Raspberry berais. Yum. Memang nampak berais. Dan berbuah. Mushy raspberry. Yum. Itu nama yang bagus. Satu mushy raspberry untuk kamu dan satu untuk saya. Oh, yum. Boleh saya minum air saya dalam kolam randut, Flop? Idea yang bagus, Bing. Hai, saya dan Flop beli aiskrim. Kemudian, katak lompat masuk dalam kolam. Splish! Dan tidak dapat keluar. Jadi, saya bantunya guna baldi saya dan letaknya semula ke dalam paip. Selepas tu, aiskrim kami menjadi cair disebabkan matahari. Jadi, kami masukkan raspberry dan ais ke dalam Brenda. Dan ia bantu kami membuat mushy raspberry. Jika awak ada aiskrim, awak perlu jilatnya cepat sebelum semuanya habis menitis. Aiskrim adalah gaya Bing. Oh, yum. Sula, ini saya. Oh, hello. Ada yang tergesa-gesa? Ya, saya. Kami nak ke kolam randut. Cepat, Sula. Flop. Nah. Hello, Bing. Saya ada bola baru dan saya nak bermain dalam air dan buat percikan. Saya ada goggle. Oh. Memang betul, Bing. Dan awak pula, Flop? Apa awak bawa? Saya bawa barang bekelah. Oh, boleh saya tengok? Boleh. Oh, jus, anggur dan juga sandwich. Dan batang lobak. Dan juga biskut oat. Saya buatkan untuk kamu semua bagel lobak segar untuk perkelahan kolam randut ni. Oh, terima kasih, Ama. Bagel lobak segar. Oh, awak masuk ke dalam Willy. Yum. Terima kasih, Ama. Ya, sama-sama, Flop. Jom pergi. Ya, jom pergi. Tunggu sebentar. Kamu akan leka bermain di kolam randut tu dan kamu budak-budak nakal, pastikan kamu dapat nampak Flop dan dia dapat nampak kamu. Baik, Ama. Okey, Ama. Jom pergi. Tunggu sebentar. Jangan berlari di dalam air, okey? Okey. Jom kita pergi, Bing. Mari. Cepat. Tunggu sebentar. Oh, Ama. Yang paling penting adalah jangan buang air di dalam kolam. Saya takkan buang air di dalam kolam. Dan saya pun sama. Selamat jalan. Selamat tinggal, Ama. Jom kita pergi. Saya suka kolam randut dan bila kita sampai, saya akan campak bola baru saya ke dalam air. Dan saya akan pakai goggle saya. Oh, saya akan pakai goggle saya sekarang. Awak nampak lucu, Bing. Mata bergogel. Awak nampak biru, Sula. Saya bukan biru. Dan pokok-pokok, dan rumput,
Dan juga awak, Flop. Mari, Bing. Kita dah nak sampai. Cepat sikit, Flop. Oh, Cepat. Tengok. Apa maksud tu, Flop? maksudnya kamu tak boleh guna bola percikkan air di dalam kolam. Oh, tapi saya nak guna bola saya percikkan air. Percik. 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 Okey. Flop, apa maksud tu? Yang tu saya tahu. Itu jangan berlari. Yang tu Amar dah beritahu kami. Betul. Cuba tengok yang tu. Yam. Yam. Dan tu bermaksud jangan makan, Bing. Perkelahan kita macam mana, Flop? Bing, awak tak berkelah di dalam air. Awak berkelah di bahagian tepi. Ya. Kamu tak nak bagel lobak kamu jadi basah dalam kolam, betul tak? Dan lagipun, makanan di dalam kolam akan jadi bleh. Bleh. Okey. Jadi, jangan percikkan air, jangan berlari dan jangan bleh. Betul tak? Oh, dan jangan buang air di dalam kolam. Okey. Jom. Jom. Pergi. Oh, di mana semua orang? Oh. Flop, tengok. Oh, tidak. Oh, tidak. Di mana airnya? Nampaknya kolam ini belum dipenuhkan. Oh, sekarang kita tak boleh bermain di dalam kolam. Kita tak boleh buat apa-apa. Saya ingat nak pakai goggle saya di dalam kolam. Sekarang dah tak seronok. Oh. Kamu pasti? Hari ini air tak ada. Tapi kolam renang ada. Ping, awak tak boleh bermain dengan bola di dalam kolam randuk. Nanti air percik. Tapi sekarang tak ada air. Ya. Kamu tak boleh percik jika tak ada air. Oh, ya. Dah berlari pula, Flop. Ya. Kamu tak akan tergelincir jika tiada air. Bing, tangkap. Tangkap. Saya dapat tangkap. Masa untuk berkelah? Ya. Boleh kita berkelah dalam ni sebab tak ada air dan tak akan jadi bleh. Idea yang bagus, Sula. Saya suka kolam randuk yang tak ada air. Lebih menyeronokkan. Ya. Nasib baik kita datang pada hari tiada air. Jadi, siapa nak sandwich? Saya nak. Saya nak. Yeay. Yum, yum. Bagel berisi lobak. Hai, saya dan Sula pergi ke kolam randuk. Dan kami sangat teruja. Dan saya ada goggle baru. Tapi bila kami sampai, air di dalam kolam tak ada. Dan kami sedih. Tapi Flop kata kami masih boleh bermain di dalam kolam. Dan kami adakan perkelahan kami dalam kolam renang tu. Jika awak tak dapat buat apa yang awak nak, awak boleh buat benda yang lain. Dan kadang-kala ia lebih seronok. Bermain dalam kolam randuk yang kosong adalah gaya, Bing. Awak masih tak boleh buang air.